Okay guys, nak cari kereta sedan yang nampak mewah dan juga tahan pakai. So yang ini adalah Toyota Altis tahun 2014 2.0 G-Spec. Okay, so untuk harga kereta 41,800 yang harga ni belum campur road tax dengan insurans kawan-kawan. So untuk bulanan dia hanya dalam RM830 dan korang kena standby down payment dalam RM10,000 lah. Kereta ni hanya boleh loan 4 tahun sahaja. Tapi kalau korang nak loan kredit pun tak ada masalah. Kalau nak untuk loan kredit, boleh direct PM dengan saya lah. Okay, so mari kita tengok kereta ni. Kereta ni dah siap dengan cat baru lah. Satu layer cat yang baru. So korang boleh tengok cat dia ni cantik-cantik punya. Lagi lampu depan, tengok. Sikit crack pun tak ada. Stone chip crack memang tak ada. Sangat-sangat cantik lampu dia. Lagi untuk rim dia ni, masih kekal rim original lagi. Bunga tayar dekat-dekat 40%. Okay, so dalaman kereta condition sangat-sangat cantik. Tengok dashboard semua kilat-kilat punya. Lagi untuk kerusi kereta ni adalah full original fabric seat. Okay, door trim semua cantik-cantik punya. Lagi untuk passenger seat dia memang boleh muat 3 orang dewasa. Tengok kerusi sangat-sangat cantik lagi lah. Dan tengok untuk bahagian belakang dia nampak memang sporty. Toyota Altis ni biasa angka-angka memang suka bawa family pergi jalan jauh punya. Okay, so untuk boot dia boleh letak 5 hingga 6 luggage. Sangat-sangat luas dia punya boot. Okay, so last kali kita tengok bahagian driver seat pula. So untuk driver seat dia guys, tengok steering multifunction steering, mileage dalam 89,000. Okay, 89,000 lah. Kereta condition sangat cantik. Suspension pun cun-cun lagi. So kawan-kawan, kalau korang minat dengan Toyota Altis ni, cepat-cepat PM dengan saya. Kita jumpa next review.